Screen record pasal upload YouTube supaya asyik lupa. Steady kita. Anak siapa ada? Anak bapa saya. Oh jatuh. Screen record. Apa nama dia ni? Apa nama dia ni? Screen record nama dia. Kan tengah charging. Okay, I see. Screen rec. Jadi saya bagi sekali YouTube video. Ya. Dari tadi saya tengok muka dia. Apa dia buat ni? Okay, yang next kita download Skybox. Kita isi dia. Kita punya Nota kan sempat lupa. Okay, kenang-kenang Ustazah mengucapkan apa pada doa setangkut itu. Kalau gitu cikgu. SPYPOX. Di mana itu? SS Store lagi. Okay, SS Store. Dan ini Browser tadi. Tiga SS Store dia. Skybox. Dan Skybox. Okay. And then bagi price leader free. Kalau ada duit nak beli silakan tapi tak payah kita. Ya, ada tak yang paling bagus ya? Okey. Tadi ada satu Skybox nama dia Random Night. Random night. Yes. Terus ada Fantasy Skybox free. Apa itu Tekan kat situ. Buat dia sama. Random Night. Open media. The same thing. Just download and then import. Okay. Dia pergi ambil suasana, lepas tu dia pergi ambil atap dia. Tadi kita ambil suasana dinding. Cikgu atap dia. sekarang kita ambil langit. Kita ambil Kita ambil satu-satu lagi. Yes, atap. Habis. Nanti banjir tenggelam. Kan banyak main air. Nanti lemas. Lepas tu bayar angin. Oh. Budi. Tapi aku suka ni. Dan ni cikgu apa? Music. Cikgu muzik ke? Dua pala. Cikgu apa you? Wah, mesti seronok budak. Nampak apa? You pun ustazah dia nampak macam ustazah. So kita dah fantasy voice Siapa cakap saya? Okay, jadi kalau nak tengok just double check you punya Skybox tadi. Pergi balik accept project. Kita boleh dapat satu fantasy Skybox. Tengah download cikgu. Yang dah download. Kita langsung bergerak. Nampak sini kat hitam, sorry. Slownya. Kejap cikgu ah. Nanti bila dah download nanti boleh tengok double check dekat bahagian accept. Yang tadi kita dah politik setuju, kita ada fantasy Skybox. Saya dua folder. Nanti saya tunjuk macam mana. Sekejap je. Sebenarnya kalau nak guna yang lain nanti cuma kena baca bunyi di sini. Saya memang kena baca kadang-kadang sebab saya ni version yang terbaru. Basically sebenarnya kita guna version yang terbaru 6.0. So ada beberapa asset yang tak compatible. Exactly. Dia compatible kalau guna yang 2022, 2021 dia memang compatible. Jadi yang baru ni kita baca dulu. Contoh tapi contoh kalau macam low poly environment ni. Baik, macam ni. Saya asyik nak jangan cerita.
Memang tu bunyi nak yang kita yang keluar. Okay. Confess So lah. basically, Tamu je. contoh macam ni, saya ada dapat ni. Okay, so like this one, kita ada kita punya low poly 5.2 low poly environment. So kalau kita scroll down, okay, kita boleh tengok salah satunya ialah dia punya review dapat 5 star ya review dan orang yang bagi 100 orang. Okay, and then kalau di bawah ada overview with version built-in compatible. HDLC start compatible. And this pack is compatible with the following versions of URP. URP 12, 14, 16, 17. Ini terms yang sebenarnya kita kena ambil tahu sikit lah contoh URP 17 ada tu. Jadi untuk Unity 6 saya dah check memang ada URP, dia support URP 17, so kita boleh guna. Okay, tapi ada kaedah dia yang orang tak tahu. So saya kata tunjuklah nanti. Sebab version baru kalau tak tahu macam mana nak guna, dia punya asset tu kena jual lebih. Jadi pelik lah, pokok warna hijau sebenarnya dengan warna coklat, tapi dia warna pink. Dia kelakar. Sakura. Tapi Sakura dia daun-daun pink, ini semua sekali pink. Dia punya pokok semua sekali pink. Nanti tengok sendiri lah ataupun saya menunjuk ke sini 10%. Sementara tunggu yang lain sudah download. Ini contoh saya masuk sini, saya pergi tekan dekat Polytop Studio ni. Saya tengok dekat logo di environment, saya tengok dekat prefab dia. Saya tengok dekat list. Tak nampak? Tak nampak? Wow. So we go to Fantasy Skybox. Where was this? Di mana? Sabar je lah. Polytop. Di mana dia buat? Apa? Jadi Dekat Polytop. I don't know. okay. Satu lagi. I'm not sure. Semua dah Dah. Dah, actually. Okay. Satu In lagi 3, I think. kita nak add ialah Yes, in 3. third party. In apa? Third party In 3. Skybox. Okay, just confirm. Nota ni kalau sesiapa ada macam minta nak saya update, bagi tahu saya, WhatsApp saya directly kalau segan, atau WhatsApp dalam group. Okay, group ni still saya tak paksa lah kalau nak tinggal dekat group. Tapi kalau nak just tinggal dalam group, apa perlu support, just tanya Boleh. Kami stay dalam group. So you can either tekan third person controller ataupun tekan dia punya keyword by vector. Di mana ni? Yes, asset store. Tekan kat situ vector. Vector. Okay. In Now, Vector or index? so in vector dia ada banyak kok. Vector. Semua So free price, vector, in vector. Nampak? Ada free. Third person controller, basic automation free. Tekan itu. Okay. Third person controller, edit. Third person controller, basic automation free. Ya. Okay. Sama juga save in Unity, open in Unity, and then download, and then import. Mana satu in vector? Ya, nombor satu ya. This one? Memang kita mau buat game hari ini. Dia cakap kita buat game. Yes. Do it. Yeah. Make a story of it. Bukan sudah ada tu. ID 5 dah ada.
You buat lah. Eh? Chromebook. Okay, 150 sekejap lah. Open Unity. Okay. Script updating Open console. Unity. And then Pintar. kita Tidak update ni? import. Okay, dah import. Saya dah download kita import lah. Okay. Dia ada satu lagi lah. Ada panggil material kan. So, Ini laju sangat ni. Macam mana ni? Macam biasa tadi. Dia lah kan take time. okay, dia kata kat sini, some of the project source is refers to Yang API pin that kata di sini kita this jumpa. can be automatically updated. It is recommended to have a backup of the project for things you want to Coba abang-abang ni semua ada. to be updated. Except number one, okay, just text kat situ, yes, just for this file. Any pilih yang setengah, yes, just for this file. Pilih yang setengah. Pilih setengah. Yang ni baru. Ini UC. Kalau ada dua option itu untuk investor, pilih yang tengah-tengah. Okay. Apa yang tadi pergi? Belum. Okay, next. I'm not sure whether I can remove the system. Segangan. Jangan lupa invite. Invite lah, ni mau 10 orang kan. Ini macam MLM sudah. Multi level marketing. Jangan lupa Denisha. Kalau tidak saya masuk dalam mimpi you. Saya Denis kau tak invite aku. Lupa dengan cerita Nobita. Bersikit punya tu. Okay, dan 3 aja. Ada scene. Dia bagi ke slide pula. Bagi sini dalam group. Cikgu Sky nanti kita bagikan nota tu. Sudah beri dah teh. Ustazah. Nek bukan Ustazah. Dekat mana? Ya bulat siapa dia tadi tu? Dalam WhatsApp. Johari. Johari digital. Aduh. Itu dah bunyi dah. Jadi keyword texture. Texture ni nak bagi cantik sikit. Tapi kita akan buat. Lagi. Texture. Texture. Okay. Pergi ke free. Okay. Biasa free. Nak free lagi. Boleh pilih. Nasi kalau amalan free kita. Ya. Pilih mana cikgu? Mana-mana tak boleh. Guna yang ni lah. Outdoor ground texture ni. Yang ni pun dots like. Oh, nampak. Boleh guna ni. Yes, check. Dots like software ni. Texture. Okay. Texture Lupa saya. Aiman bagi yang Okay, sama juga save and then open Unity Okay, and then you bisa download and also import. Yeah. Texture apa yang dia download eh? Texture free outdoor. Ground texture. Oh, Okay. okay. On the way. OTW. 10 macam tak boleh siap je. Boleh stay back sampai 12 dia kata. Boleh. Okay, Dia balik lah. Macam Kan dia banyak pula.
kalau ada bawah ni, ada kuning ni, tak apa, abaikan. Pergi konsol. Sabar. Cikgu sampai. Dapat projek kan? Ada projek kan? Belum, cikgu. Warning message. There's a warning message. Pergi ke konsol. Okay. Just it's okay. Just letting you know ada benda yang tak tahu Konsol kita yang tahu. pentek Bahasa bola semua bergerak Konsol dah sampai 1,000. Mahal ni Sol. Yalah sebab yang bola juga. Oh. Dia yang kita risau Ada kalau ke? warning message warna merah. Itu ada. Yang tu memang ada problem gede. Okay, satu lagi sebelum saya terlupa ya. Make sure you save your kadang-kadang dia terhilang sudah satu hal pula. Yes. Import balik semula. Okay. Pergi accept. It should be actually safe for the save. Yeah, it's inside the folder actually. It's actually inside the folder. But just for safety, and for safety, Alah keluar. ya, memang kunci ke save from the tab. Jangan lupa save kan ya. Alright. Okay guys. Ketua macam tengah sekodeng si Danish belakang. Belajar pasal terrain ya. Sudah ya. Dah habis download tak? Empat dah. Texture, fantasi, vector, polygon. Oh, 4. Skybox. Third person. Locomotion. Ya Allah, esok malam dah exam dah sampai lupa main-main tu Okay. Boleh. Start ya. Alright. Nanti saya review ya. Just remind me, I will change it back. Dah panas kita. So, kita akan belajar terrain. Okay, pronunciation. Terrain. Kita orang sebut terrain. Terang. Okay, dan Bawah. download.